Baru-baru ini isu yang melanda sekolah-sekolah kita amat merisaukan dan membimbangkan. Dua insiden yang saya ingat. Sebelum itu kita ada isu buli, selepas itu isu pemerkosaan seorang pelajar di Melaka dan diikuti oleh satu pembunuhan di PJ baru-baru ini. Saya rasa 3 perkara perlu dilakukan. Yang pertama adalah di setiap sekolah, pihak pelajar, ibu bapa dan guru perlu mengadakan mesyuarat membincangkan satu suasana selamat di sekolah-sekolah itu. Jadi setiap sekolah perlu ada perbincangan, bukan saja ibu bapa dengan guru kena melibatkan pelajar-pelajar sekali membincangkan cara untuk mewujudkan satu suasana selamat untuk semua pelajar di sekolah itu. Nombor kedua adalah kebelakangan ini ramai pelajar-pelajar, anak-anak muda ni menghadapi masalah kesihatan mental. Kesihatan mental adalah sesuatu yang mungkin disebabkan oleh suasana keluarga ataupun kehidupan pelajar-pelajar itu. So perlu ada sokongan kesihatan mental yang mencukupi untuk sekolah-sekolah. Ini adalah sesuatu isu yang semakin melanda anak-anak muda zaman ini. Perkara ketiga adalah perlu ada gender education, pendidikan gender di peringkat sekolah, di mana kita belajar menghormati antara jantina dan juga peranan-peranan yang patut dibuat. Sangat ini adalah satu jenis pendidikan yang cukup penting. Okey, selain daripada kita asyik ibu bapa attack guru pula menyalahkan ibu bapa, kanak-kanak pula menyalahkan semua. Satu penyelesaian harus dicapai dan saya mencadangkan 3 perkara.